Assalamualaikum. Kita orang baru habis solat subuh dekat masjid JT Kuala Perlis. Cantik masjid dia. Tadi ibu tunjuk gelap tak nampak sangat, dia tepi laut tau. Nampak dia atas laut. Dia macam masjid terapung. Sambil tunggu kita check in, kita akan bawa kereta masuk ke dalam feri. Okeylah, ibu nak tunjuk sikit pemandangan dekat. Sekarang dah sampai, and now kita orang nak tunggu papa pergi buat check in. Kita tunggu buka check in, lepas tu nanti nak rakam masuk dalam sana. Okey. Kena sampai sini, bawa kereta kena print dulu. Korang kena print, dia akan hantar email. Lepas tu kena chop ni lah. Satu tu je. Satu ni je lah, ni tiket lah. Kalau zaman dulu kena buat dia pakai tiket, so ni ada tiket. So husband kena chop. Pondok Merah. Pondok Merah. Kantor Pondok Merah. Chop, lepas tu parking depan. Kita orang parking sebelah pintu masjid je. Sebab kita nak chop paling depan.
dekat Tanjung Limbung Port Kita nak apa? terbang dah. Langkawi. Langkawi. So suami saya tengah chop untuk tiket. Kena chop dulu sebelum masa korang balik tu, sama je macam prosedur macam korang datang sini. Ni kita nak Chop balik. tiket dulu. Lepas tu tunjuk bang tiket. So macam ni kena chop dulu. Korang akan dapat tiket ni. Tapi hari tu kita datang tak dapat kan tiket ni? Ada lah. Ada? Ini keluar mesti kena ada bill ni. April ni akan dapat lah nanti. So kita orang nak on the way, nak masuk dalam, nak bawa kereta kan, masuk ferry. Tu dapat tu spot check tu. So kena check dulu kena spot check nampak ni. Nak naik ferry dah. So kena spot check barang dulu. Polis akan check, custom lah akan check dulu dekat sini. Nampak tak? Korang nampak tak? Sekejap ni unit pemeriksaan untuk check semua barang yang kita dah beli. Contoh macam korang beli coklat ke atau barang-barang rumah ke. Sebab tu semua kena ada, dia nak geran kereta masa nak order tu kan. Sebab apa? Nanti kena check dengan custom untuk clearance custom Okay, nanti kita akan naik. Kita akan naik. So sekarang nak check custom dulu, okey. Tunggu sekejap Kita dah check. So kita Okey, nak lain mana pergi. Kita dah check tau. Kita dah check. Lepas tu kita nak pergi. Tu Kita dah naik dah. kita nak parking. Okey, nampak Langkawi Port. Kita nak naik apa? Kita nak naik ferry dah. Betul. Balik dah, cukup dah 4 hari 3 malam sebab kita kena kerja dah. Kakak kena kerja. Nak turun bapa kan nak kena duduk sana? kerja. Bila ya? Tak turun kan? Saya turun lah. Tak turun lah kot. Kita tunggu dalam kereta kan. Malah dah nak turun sebenarnya. Nanti pening pula kan. Lepas tu dah sampai je. A few moments later. Just bergerak keluar dah. Okay. Bye Langkawi, jumpa lagi. Terima kasih Auto Express Langkawi. Jumpa lagi. Alhamdulillah, keluar dah kita. Okay, good service Auto Express Langkawi. Dia memang jaga betul-betul. So masjid kat tepi ni je. Masjid terapung di atas laut. Kita main sini, kita kena pergi balik dulu. Lalu sekali lah. Keluar lah. Baik. So kita kena cari apa? Kita kena cari masjid kat luar je sebab ramai orang kat situ. Kita solat kat masjid lain, kat Perlis pula sebab tak pernah jajan kat Perlis pula kan. So kita tengoklah masjid yang dekat kat area sini. Masjid tu ramai orang, sekarang masjid terapung. Hari tu kita orang datang pagi-pagi tak ramai sangat orang. Yang ni ramai orang, nampak tak? Beratur tu ramainya. Sebab musim cuti sekolah, ramailah orang nak pergi bercuti kan. Okay korang, nanti kita jumpa lagi. Sampai sini saja. Sampai saya tengok. Saya terus cakap sabarlah kan, susah kan. Okay, sampai sini saja. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Nada tidur sudah. Okay korang, bye bye. Jangan lupa ya. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.